Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hakim. Antara projek STEM saya ialah saya ada membina satu BBM untuk topik sistem pneumatik hidrolik, dan BBM ni saya gunakan ketika sesi PDPC saya. BBM ni juga saya pernah bawa bertanding dalam pertandingan inovasi pendidikan dan Alhamdulillah telah mendapat anugerah perak. Saya bersama anak murid saya juga pernah mencipta satu perangkap tikus, yang mana perangkap tikus ini dapat menangkap banyak tikus dalam satu masa, dan inovasi kami ni dibawa bertanding ke dalam pertandingan Young Innovator Fair, di mana kami telah menjadi johan daerah serta mendapat tempat kelima peringkat negeri dan pernyataan di peringkat kebangsaan. Dengan sedikit pencapaian tadi, Alhamdulillah saya dipilih untuk memenangi tempat kedua dalam pertandingan Success Story Guru Baharu peringkat negeri Perak, yang mana penyampaian hadiah ini diadakan ketika majlis perasmian penutupan Konvensyen Duta Guru dan Guru Cemerlang Negeri Perak. Saya harap saya dapat naik sekali lagi ke atas pentas ini, tapi kali ini sebagai seorang Duta Guru pula. Sekian, terima kasih.